Kita kedua, saya duduk makan dekat di apa? Dekat Phuket. Tepi laut tu kita cara tau juga dapat makanan halal di Phuket. Dan kita duduk di bawah wakah ke apa? Wakah hatak. Tapi comel lah dia buat panas. Tak ada kipas, tak ada tak lagi aircon. Open. Panas. Order pula apa tom yum. Pedas panas. Order pula daging harimau. Pedas. Tak boleh makan saya. Waktu order pula ikan steam lemon. Ikan steam lemon. Ni dengar ini. Dia kat steam limau. Oh, sedap. Tapi dia punya presentation tu cantik lah. Ada lilin nak bagi legok. Buat legok dah. Saya ni dah panas peluh. Dia punya steam ikan tu duduk atas muka saya. Jadi ikan tu kat depan muka, asap tu penuh dekat muka Datuk Sri Vida. Maka Dida pun ambil lah dia punya api tu. Nak tahu api dia pun korek buah tu. Ambil dah lilin tu dengan chopstick. Tak kena pegang dengan sudu. Kan pun pakai chopstick. Ambil tu nak tahu nak buah. Pok jatuh atas kasut. Jatuh dalam kasut pula dia mecik 2 kasut. And then 2 kasut tu dah terbakar. Habis saya rakam kasut tu terbakar tapi tak tekan. Tak tekan rakam, you know. Jadi kasut saya tu terbakar daripada gel yang memanaskan ikan steam tersebut. Lilin tu lah. Dia terpercik pada dua kasut. Dan di dalam kasut, di tali kasut, banyak percikan tu kakak. Dia ada satu percikan yang saya tak nampak. Tapi saya sorok tadi sebenarnya. Masa saya tunduk dengan api yang terbakar kat kasut saya tu, ada satu lagi gel, dia jatuh betul-betul dekat bahagian air. So, api tu bakarkan dada saya sebenarnya. So, baju hitam saya tadi tu sayang, dia memang ada lubang terbakar. Oh, ya ke? Ni pun merah ni kalau tengok. Oh, ya ke? Wah? Ya ke? Saya kena api kat dada tadi. Subhanallah. Tapi saya tak cerita. Oh, Allah. Kadar dua, kalau tahu sebab kadar ada pula. Ayun, saya lagi rasa sangat bersalah kak. Masa tu saya macam alamak dah kasut terbakar. Dada saya ni tengah api ni kat dada tapi sebab tak nak bagi saya risau kan. So saya punya baju tu lubang, dada saya pun tadi dah tak krim dah. Tu saya masuk bilik tadi tu sekejap. Oh, ya Allah. Tapi kan sayang. Memanglah dada tu terbakar, baju tu terbakar kena api. Tapi rasa sayang saya kat sayang jauh lebih panas, jauh lebih hebat daripada api yang membakar dada saya. Sebab tu saya bertahan. Datang pikat lain. Pikat lain ke? Pikat lain lah tu. Cia.